Ujian selekoh S. Sebelum masuk, pastikan divider ni selari dengan pemegang pintu supaya apabila masuk tidak langgar divider. Okay, untuk auto, ujian selekoh S ni hanya kawal, brake dan steering saja. Okay. Fokus tengok beam kiri dan kanan. Apabila rapat sangat sebelah kanan, pusing sedikit steering sebelah kiri. Okay. Apabila laju, kawalkan brake. Okey, di penghujung selekoh S dia ada garisan putih. Pastikan berhenti, bumper hadapan tidak terkena garisan putih. Berhenti sebelum garisan putih. Lurus, okey, berhenti. Pusing satu kali sebelah kiri. Okey, masa keluar, divider selari dengan pemegang pintu, baru boleh pusing steering. Okey, pusing habis. Pusing habis. Lagi sampai habis. Okey, berhenti.